Assalamualaikum dan salam madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Ainur Balqis binti Ahmad Zulkarnain dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Seri Tumpat 2. Kod sekolah saya ialah DBA 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku agar dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Manusia Pertama. Buku ini mengandungi 24 muka surat. Buku ini ditulis oleh Sani Yasmin Khan. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Darul Mukhni. Harga buku ini ialah RM7. Ia mampu dibeli oleh semua golongan. Dalam buku ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayuh kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang seorang manusia pertama yang dicipta oleh Allah yang bernama Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek moyang kita semua. Allah melantik baginda sebagai Rasul yang pertama dan fikirannya pintar. Ketika itu juga Allah mencipta seorang wanita pertama, iaitu Hawa. Hawa dicipta untuk menjadi pembantu dan pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka berdua hidup bahagia ketika berada di syurga, tetapi melarang untuk menghampiri sepohon pokok yang berbuah lebat. Syaitan sangat cemburu akan kurniaan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa. Syaitan mula berniat jahat kepada Nabi Adam dan Hawa. Ia berusaha untuk menggoda mereka memakan buah dari pokok terlarang itu. Akhirnya, syaitan berjaya membuatkan mereka memakan buah dari pokok terlarang itu. Mereka menjadi hamba Allah yang ingkar. Mereka memohon maaf dari Allah. Allah menerima taubat mereka, tetapi menempatkan mereka di bumi. Mereka sangat sunyi ketika berada di bumi kerana tiada makhluk hidup di bumi. Allah memberitahu dari masa ke semasa akan ada perintah atau Nabi yang membimbing manusia ke jalan yang benar di bumi. Pengajaran daripada buku ini, kita mestilah mengikuti perintah Allah kerana kita semua ciptaan Allah. Sekian, terima kasih.